Itu perang kerana agama. Lembah syaitan yang dikutuk oleh Dajjal juga berakhir di sana. Betul dipanggil Darul Syuhada. Darul Aman Mekah Madinah, Darul Barakah Syam dan Yaman, Darul Fitan Iraq, dan juga Darul Syuhada Baitul Maqdis. Ini ingat tuan-tuan sekalian, belajar daripada dua kisah tanah, satu Palestin, satu Chechnya. Tuan-tuan sekalian, Rusia ni adalah negara Islam tau. Rusia adalah negara Islam. Dia adalah negara tanah jajahan keturunan Mongol. Ketika Islam berjaya mengislamkan Mongol, Rusia tu Islam. Kebanyakan negara tu Islam. Siberia tu dia ada negara Islam Siberia. Tapi dikalahkan oleh Ivan the Terrible kurun ke-16. Dikafirkan oleh orang Rusia. Ivan the Terrible. Orang putih pun panggil the Terrible. Bila sebut kedaulatan negara, dia berkaitan dengan real estate. Pemilikan tanah. Real estate. Okay? Negara paling besar di dunia adalah Rusia. 17 juta kilometer persegi. Kemudian apa? Kemudian Kanada, 10 juta kilometer persegi. Kemudian Amerika, 9 juta. China, 9 juta. Negara kita, tuan-tuan sekalian, 330,000, tak sampai sejuta kilometer persegi. Tuan-tuan kena ajar anak tuan-tuan berniaga online ke apa, beli tanah. Yang diraup, berapa banyak dah diambil. 500 ekar, maknanya 500 ekar yang baru ni, yang dah diambil balik, maknanya 2 kilometer persegi dah tak ada. Jangan jadi macam Palestin. Palestin sejarah dia bermula dengan dia jual tanah. Mula jual tanah. Tiba-tiba British iktiraf dia sebagai negara Israel, ada negara dirampas. Sebab tu di Jerusalem fatwa haram jual tanah, tuan-tuan sekalian. Cuma terlepas satu je dekat Mount of Olive ataupun Jabal Zaitun. Orang Arab jual tanah pada Yahudi, ada satu kawasan. Di Chechnya, tuan-tuan kena belajar something. Chechnya lepas perang dunia kedua, Rusia halau semua orang Chechnya keluar dari Chechnya. Rampas tanah. Halau keluar. Dia duduk di negeri-negeri Central Asia. Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan dan sebagainya. Hilang negara, kena halau. Pak Rusia tawan. Halau, betul-betul halau, tuan-tuan. Berapa ramai yang mati ketika dalam perjalanan. Orang Chechnya berniaga, beli balik tanah di Chechnya. Dia ditembus dengan dibeli, tuan-tuan. Maka ketika dah banyak beli semua, maka dia buat peperangan. Kan peperangan Chechnya, setiap 1990-an tu, sebab ada pakai kemerdekaan. Tengok Jadi Islam berjuang memang hebat. Rusia tak tahan. Akhirnya Rusia bagi otonomi kepada Chechnya, Dagestan dan juga Ingushitia. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe. Make dua and help Gaza. Video agihan bantuan ini hak milik ARA Team. Dilarang edit video ini tanpa kebenaran.